Saya tidak bercakap sebagai Perdana Menteri. Saya cakap sebagai Anwar Ibrahim, pejuang reformasi. Sekarang ini kita mempunyai ahli pembohong sebagai Perdana Menteri. Percaya tak? Dia bohong. Dia bohong. Dia janji macam-macam. Oh, nak ada reformasi. Apa dia reformasi? Tak boleh bercakap. Kita ingat reformasi boleh cakap banyak. Lah ni tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap kerana 3 hal. Kita akui bahawa negara kita ini negara berbilang kaum. Tapi kita tak ada rusuhan antara kaum. Kita terima, tapi adalah syarat-syaratnya yang ada dalam perlembagaan kita. Jadi buat hampir 60 tahun negara kita ditadbir oleh satu parti saja. Kadang-kadang ada orang kata ini tak demokratik lah. Nak demokratik kita berpecah. Dan sekarang ini kita mempunyai ahli pembohong sebagai Perdana Menteri. Percaya tak? Dia bohong. Dia bohong. Dia janji macam-macam. Oh, nak ada reformasi. Apa dia reformasi? Tak boleh bercakap. Kita ingat reformasi boleh cakap banyak. Lah ni tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap kerana 3 hal. Bangsa, agama, raja tak boleh cakap. Tak boleh cakap pasal addendum. Tak boleh bercakap pasal jual harta kita kepada orang asing. Tak boleh bercakap. Jadi demokrasi apa ni tak boleh cakap. Wakil rakyat dalam Dewan menjamin kita bebas bercakap. Wakil rakyat pun kena gantung. Tak ada tali lah, tapi gantung juga lah. Sampai nak pergi parlimen minta pergi. Dulu pun kita gantung juga lah, tapi nak pergi parlimen pergi lah. Ini kena gantung pasal cakap. Jadi inilah reformasi. Bermakna bahawa kita tak boleh bercakap dan tuduhan macam-macam dibuat. Orang yang salah dilepas, orang yang tak salah investigate. Ada kawan saya tak salah apa pun, tiba-tiba dia punya syarikat diselidik, apa nama? Digeledah. Dia dimasuk dalam jail 5 hari pakai baju longkap. Lepas itu lepas. Dia tanya, pasal apa bawa aku dalam jail? Tak ada jawab. Tak ada charge dalam court. Cuma longkap saja. Saya shock. Saya suspek. Kerana dia berkawan dengan saya. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat, jangan berkawan dengan saya. Kawan dengan orang tu lah, sokong orang tu, semua boleh. Itulah demokrasi dan reformasi.